Seseorang yang tidak memahami konsep at-tark dengan baik mungkin terjebak dalam beberapa fitnah dan kesalahan kritikal dalam memahami agama. Ni saya huraikan sikit, ringkas. Jadi bila Syekh kata qad dhalla an nahjil adillati kulliha, dan bila Syekh kata wa khaba, maksudnya orang ni rugi dalam hidup dia rugi sebab dia tersalah faham kaedah hukum. Maka dia terjebak dalam beberapa fitnah, pertelingkahan yang tak perlu dia masuk. Ruginya ya Allah, ruginya ya Allah. Bertelingkah pada perkara yang tak ada essence, kita kata. Bertelingkah pada perkara yang sepatutnya masing-masing berlapang dada. Tapi dia bertelingkah macam gaduh dengan orang murtad. Macam gaduh dengan para penyembah kubur lah. Wal'iyazubillah. Apa dia? Pertama, golongan yang tak faham at-tarku ni tuan-tuan, saya panggil fitnah pemikiran simplistik. Ataupun kalau nak tanya saya apa makna simplistik, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Tu dia simplistik. Gigi baru nak tumbuh dalam ilmu tapi rasa macam orang alim. Dia ingatkan ulama' ni buat hukum dengan tengok terjemahan literal, lepas tu tengok ada buat tak buat. Itu je. Jadi dia punya pemikiran dalam memahami dan mengeluarkan hukum tu very simplistic. Kadang-kadang pelik orang ni dalam bab dunia tak simplistic. Dia mungkin engineer, dia mungkin pilot, dia mungkin doktor, dia mungkin orang-orang profesional yang mempunyai fikiran yang complicated, sophisticated, analytical dan sebagainya dalam dunia. Tapi bila sampai dekat agama, simplistik, macam orang bodoh. Bersikap mudah dalam pengeluaran hukum syariah. Dia ingatkan keluar hukum syariah tak ada, Nabi tak buat, haram. Nabi tak buat, haram. Dia ingat macam tu je kot hukum syariah dikeluarkan. Padahal dalil, kan saya dah sebut dalil ni banyak. Quran, sunnah, ijma', qiyas, qaul sahabi, istisab, istiqrar, al-akhdhu bi aqali maqila, istihsan, masalih mursalah, amal ahli Madinah, sadu dhari'ah, uruf syar'u man qablana. Nak tambah lagi, sebagian ulama' dulu pernah tambah amal ahli Kufah, kesepakatan imam yang 4, kesepakatan khulafa' yang 4, takhrij fiqhi. 18 dalil kot kalau saya sebut lah tu. Jadi punyalah, itu belum cerita tentang dalalah lughawiyah. Saya berkawan, saya bidang syariah pada asalnya, kan? Dan saya tengok orang syariah dengan orang law ni, dia mahir dengan lafaz dan makna. Oleh kerana yang asas dalam syariat ni adalah lafaz Al-Quran dan hadis, okey, maka ilmu yang sangat luas tu ada dalam memahami lafaz.